Air mineral adalah air yang diambil dari sumber semula jadi bawah tanah, seperti air mata, air pegunungan yang kaya akan mineral penting seperti kalsium, magnesium dan kalium. Kandungan mineral semula jadi ini memberikan rasa khas dan sering dianggap baik untuk kesihatan jika dibandingkan dengan air biasa. Kali ini saya senaraikan 7 air mineral paling mahal di dunia. Iluliak. Iluliak berasal dari glasier Semek Kujalleq di Greenland yang telah menjadi tapak warisan dunia UNESCO sejak tahun 2004. Iceberg ini dibawa ke atas bot oleh pekerja tempatan dan dibiarkan cair secara semula jadi. Pengeluaran Iluliak sangat terhad kerana penghasilannya bergantung kepada faktor persekitaran dan elemen semula jadi. Svalbari dihasilkan dari iceberg yang diambil dari pergunungan Svalbard. Air ini selalunya dijadikan sebagai hadiah oleh pembeli. Malah, syarikat ini juga menawarkan berbagai paket hadiah yang mempunyai berbagai reka bentuk botol yang sangat elegan. Filico dibotolkan di dalam botol unik yang direka dengan berbagai kristal Swarovski. Air mineral semula jadi yang berkualiti tinggi ini diambil daripada Kobe, Jepun. Filico menawarkan berbagai botol air yang mempunyai reka bentuk menarik dan mewah. Kona Nigari diperoleh 2000 kaki di bawah permukaan lautan Pasifik di Hawaii. Air laut dalam sulingan dari Kona Nigiri ini dikatakan memberikan banyak faedah kesihatan kepada penggunaannya. Pembungkusannya tidak melihatkan ianya sesuai untuk dijual pada harga premium. Namun, kebersihan dan manfaat kesihatan yang membuatkan orang ramai berminat dengan Kona Nigari. Bling H2O The 10,000. Bling H2O agak literal dalam menamakan produk mereka dengan nama The 10,000 kerana botol itu dihiasi dengan 10,000 butir kristal Swarovski. Jika anda minum air botol dari 750 ml ini, anda pasti akan menjadi perhatian orang ramai. Dengan Aqua Dye di Cristallo Tributo a Modigliani, botolnya adalah buatan tangan yang diperbuat daripada emas 24 karat dengan 5 mg debu emas 23 karat. Botol ini adalah rekaan dari artis Itali iaitu Amedeo Clemente Modigliani. Kombinasi air glasier dari Iceland dan perairan semula jadi dari Perancis dan Kepulauan Fiji. Air ini dijual dengan harga RM250,000 pada satu acara lelong pada tahun 2010. Beverly Hills 19H2O Luxury Collection Diamond Edition. Beverly Hills sentiasa mengangkat diri mereka sebagai champagne versi air mineral kerana rasa airnya yang sangat menakjubkan yang berasal dari sumber mata air di pergunungan utara California. Botol edisi mewah Diamond Edition yang direka oleh tukang emas Mario Padilla dilengkapi dengan penutup emas putih bertatakan emas 14 karat yang terdiri lebih daripada 250 belian hitam dan belian putih.